Banyak orang Malaysia umur 9, anak perempuan tak tutup aurat lagi, tak ajang lagi. Dia kata muda lagi ustaz, kecil lagi. Dia nak tunggu jadi buluh, dia nak tunggu jadi besar. Lambat. Dia mesti daripada rebung sebelum dia keras, sebelum dia jadi acuan. Aurat mesti daripada muda, mesti daripada umur 7 juga. Anak-anak beli tudung hak kecil, bubuh kat dia. Daripada umur 7, tuan-tuan letak tudung dekat dia. Umur 8 kalau tak ada tudung, dia sendiri tak mau keluar. Yang ni yang saya tengok. Ni bukan contoh, yang ni yang saya tengok dengan mata saya. Satu orang budak umur 7, satu orang budak perempuan umur 8, mak dia basuh tudung. Hari tu nak keluar, pergi ke mana, kenuri ke mana, tudung tak kering, dia tak mau keluar. Budak tadi, tudung tak ada. Dia tak faham pun tudung tu apa. Tapi mak ayah ajak awal. Ini mak ayah yang bijak, ajak awal, ajak awal. Satu hari dia faham, ini tuntutan dan arahan Allah, pemilik alam ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga Allah bagi hidayah kepada kita semua.